Okay, saya nak assemble tuan. Jadi kat assembly ni insert component, saya nak masukkan connection rod, conrod cap dengan piston pin kan. Tekan open. Okay, 1 2 3 4. Okay, mula-mula saya nak sambung apa? Okay, mula-mula saya nak contoh nak masukkan ni kan. Okay, jadi tekan make, lubang ni sambung sini, letak sini. Okay, dia dah jadi tu, tapi dia tak tengah-tengah. Okay, nak tengah-tengah, advance, tekan width. Okay, contoh permukaan ni dengan permukaan ni mesti tengah-tengah antara ni. Okay, ini saya tak dapat tekan, saya drag ni sikit dengan ni. Jadi dia akan jadi tengah-tengah macam ni. Kalau yang tu boleh ke? Mana? Yang ke atas dia, sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Ni. Sebelah yang tadi tu surface tu dengan sebelah yang surface ni. Surface ni dengan ni. Dengan yang tu. Quadrat apa benda kan? Ni. Yang tu dia punya surface dia. Boleh? Boleh je. Yang ni dengan ni boleh tak? Macam maksud saya yang apa ni? Quadrat. Yang pembukaan ni ni surface ni. Surface dekat sini kan. Surface tu. Tu boleh? Oh, boleh. Mana-mana yang kita nak tengah-tengahkan dia. Tu tak kisah. Okey. Contoh yang ni pula. Ni tukar standard balik. Lubang ni dia masuk lubang ni kan. Jadi dia sama. Tekan okey. Kalau ni saya nak samakan advance widthkan surface ni. Janji surface ni adalah rata. Permukaan yang rata. Sini dia mesti tengah-tengah antara. Okey, kat sini contoh saya nak pilih surface ni. Tengah-tengah antara ni. Kat bawah kena sama surface ni kak. So dia akan pergi tengah-tengah macam ni. Tekan okey. Okey. Jadi ini dah sama. Dia tak kisahlah. Tak kisah. Surface kat dalam tu boleh, nanti kena surface lah. Surface. Okey, lepas tu yang ni circle ni dengan circle ni mesti sama. Sama apa? Sama tu kalau kita nak tu boleh tekan dulu open sekali. Lepas tu contoh mana? Yang ni dengan surface ni dia mesti sama, tapi kalau dia terbalik kita pusingkan dia macam ni. Itu dah klik kan? Tak, klik sini. Flip ataupun kat sini pun boleh. Make element. Sini dia pusing sini, sini pusing sini. Kalau sini yang tanda flip element tu. Macam ni. Lepas tu bila dah dua sama, dia boleh gerak lagi sini. Kita nak samakan lubang dengan lubang. So, jadi macam ni. Kalau surface dengan surface pun boleh juga kan? Surface dengan surface pun boleh. Okay. So, next. Kalau nak letak tu dia, tekan OK dulu. Kita pilih ni. Contoh ambil bolt and screw, hexagon head bolt. Okay, yang ni saya ambil salah satu. Drag je sini. Masuk. Dia saiz M8. Panjang ni kita kena ubah. Contoh saya buat tadi. Takut tak pendek. Tak pendek. Dia 16mm tak sampai. Ni kan 30-an. Okay. Tekan OK. Bila tekan OK sekali dia ada dalam command tu lagi. Kita boleh letak sini. Okay. Bila dah tekan pangkah. So siap macam ni. Satu. So bolt tu kita tak perlu nak buat lah. Tak payah. Tak payah. Kat sini kita tengok benda-benda yang ada. Bearing, JSK. Maksudnya benda yang ni ada dekat apa-apa lah. Yang ni yang kita beli biasanya. Okay. So, jap.